Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Puan Zakiah binti Zakaria, Guru Besar SK Simpur, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak KPDM kerana sudi memberi sumbangan menaik taraf kantin sekolah SK Simpur. Pada mulanya SK Simpur di kantin ini atap bocor, lantai tidak sama, tidak selesa, panas. Tapi sekarang sudah berubah kepada keadaan yang lebih selesa. Murid-murid selesa makan, tidak panas, ada kipas yang sesuai, banyak pencahayaan yang baik. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak KPDM atas sumbangan yang telah diberikan, termasuk juga dengan sumbangan bakul makanan dan program Back to School yang telah dijalankan. Tikam Batu, Kampung Angkat Madani, di bawah naungan KPDN Malaysia. Laluan gelap telah diterangi. Pak Ngoh dan Mak Ngoh pasti suka. Dari berapik ke Alor Bemban, luas terbentang, indahnya padi. Terima kasih warga KPDN. Jasa Tuan Puan tersemat di hati. Saya Zamri bin Jamaluddin, Penghulu Mukim Popular, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga KPDN dan semua jabatan yang terlibat dalam menjayakan Kampung Angkat Madani di Tikam Batu. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak KPDN. Alhamdulillah, projek ni amat melegakanlah kami para penduduk di Simpok ni. Pasal perkara ni memang kita mengharapkanlah sebelum ni agar dapat selesaikanlah beberapa isu di sini. Alhamdulillah, KPDN telah berjaya selesaikan beberapa isu di Mukim Simpok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Rahim bin Haji Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tikam Batu. Ingin merakamkan setinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kami seluruh warga SKTB di atas pilihan ataupun rezeki yang diberikan, khususnya daripada pihak KPDM memilih SK Tikam Batu sebagai sekolah angkat madani. Mewakili pihak sekolah lah berbesar hati dengan sumbangan yang diberikan oleh pihak KPDN, dan inilah hasil-hasil yang mampu kita terjemahkan dengan peruntukan tersebut, dan kita mengharapkan ini dapat memberi manfaat kepada murid dalam proses PDP mereka. Terima kasih KPDN.